single entry ke layering sebenarnya bunuh akaun kau tak sedar. Ramai trader debat pasal single entry dan layering, tapi hakikatnya bukan strategi yang salah, tapi risk kau yang tak terkawal. Kau entry satu posisi, market tak jalan. Lepas tu kau tambah lagi satu layer, average down sikit je. Lepas tu tambah lagi sebab kau yakin market akan reverse. Benda ni nampak macam bijak, tapi sebenarnya emosi yang drive keputusan. Pause sekejap. Sebenarnya single entry bukan selamat, layering pun bukan salah. Dan yang paling penting adalah risk per trade. Bukan berapa kali kau entry. Kalau risk kau dah salah dari awal, kedua-dua cara boleh hancurkan akaun sama saja. Ramai trader bukan kalah sebab strategi, tapi sebab tak boleh terima satu loss kecil. Lepas tu mereka cuba repair market. Padahal yang rosak sebenarnya adalah disiplin sendiri. Bila akaun habis, baru sedar bukan market yang lawan kau, tapi ego kau sendiri. Jadi kau nak edit trader atau nak terus average loss sampai habis?